Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kita sekarang berada dekat Fakulti Mesti Putra Malaysia, iAquas, dekat Port Dickson, dan di belakang sana pelajar-pelajar dari Mahat Tafiz Darul Ulum sedang bersedia untuk perkemahan di Fakulti iAquas UPM Port Dickson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada Darul Ulum. Daripada wakil HQ, kami mengadakan program pengawas, kem pengawas sesi 2026 yang melibatkan semua pelajar-pelajar pengawas di 5 cawangan, iaitu Seremban, Nilai, Kuala Pilah, Gemas dan juga Rembau, melibatkan seramai 125 orang pelajar. Tahun ini kami memilih membutuhkan angin DPD pula. Di sini ini adalah kali pertama kami sampai di sini, dan ini adalah kepimpinan ini adalah untuk kita melatihkan anak-anak ini dalam merealisasikan kepimpinan di kalangan anak-anak sekolah rendah, dan jati diri mereka dan juga keyakinan mereka dalam mengendalikan sesuatu aktiviti dan sebagainya. Jadi ini adalah kerjasama juga dengan pihak UPM. Assalamualaikum, nama saya Muhammad bin Azman. Saya dari Sekolah Rendah Islam Integrasi Darul Ulum Kuala Pilah, cawangan Kuala Pilah. Jadi saya dan pelajar semua berada di sini di iAquas UPM Port Dickson selama 3 hari 2 malam untuk beberapa aktiviti dan program yang diadakan di sini. Nama saya Hidayah. Saya wakil daripada UPM. Pada hari ini kami iAquas ada menyediakan pameran kepada sekolah tahfiz. So pameran ini ada berbagai jenis permainan, contohnya seperti aquaponik. Yang ini adalah aquaponik yang kami sedang jalankan. Terdapat juga benih udang galah. So sebelum ni kami ada buat pembenihan udang galah juga. So ada juga induk udang galah. Selain itu kami juga ada buat pameran berkenaan dengan algae dan juga tiram. So kami harap daripada aktiviti ini para pelajar akan mendapat pengetahuan dan juga minat kepada aquaculture. Terima kasih. Kita sekarang dekat tapak pameran iAquas UPM Port Dickson, di mana pelajar didedahkan tentang aktiviti yang diadakan oleh pihak UPM sebagai kajian utama mereka di sini.